Okey, jadi kat sini saya nak beritahu punca auto sensor menyala adalah sebabkan katalit kita sumbat. Kenapa katalit itu sumbat? Dan apa yang menyebabkan katalit itu sumbat? Yang menyebabkan katalit itu sumbat ialah karbon. Dia punya pembakaran tu, dia menghasilkan karbon. Karbon tu lama-lama dia pergi lalu dekat katalit, dia akan menempel dekat katalit kita. Lama-lama dia menempel, dia jadi tebal. Jadi laluan udara nak keluar exhaust tu jadi sempit. Bila sempit, apa berlaku? Back pressure berlaku. Back pressure ni maksudnya haba tak boleh lepas keluar. Haba tak lepas keluar, tak lawas keluar, apa jadi? Haba berkumpul dalam katalit. Bila haba berkumpul dalam katalit, auto sensor yang ada dekat katalit tu akan detect benda tu. Dia akan baca benda tu, dia akan bagi tahu ada abnormal berlaku. Ada keadaan yang tak normal berlaku. Jadi kalau kes yang ringan, kita cuci balik katalit, settle masalah tu. Kalau kes tak ringan, ada beberapa part yang kita kena settlekan. Sama ada tukar auto sensor ataupun settlekan dia punya ECU. Kita kena tengok mana-mana lah. Okey, jadi kat sini suka saya nak terangkan macam mana kita nak elakkan masalah ni ataupun mengurangkan risiko masalah auto sensor menyala berlaku. Okey, ada dua. Pertama, campurlah. Kadang-kadang guna RON 97, kadang-kadang RON 95. Jadi kalau boleh, RON tu jangan amalkan RON 95 je. Kadang-kadang kena selang-seli juga. Kenapa? Supaya pembakaran yang berlaku kurang menghasilkan karbon. Kalau kita asyik guna 95, masalah itu boleh berlaku. Nampak tak? Jadi kalau kita guna 97, penghasilan karbon tu kurang. So, katalit tu dia nak sumbat tu atau nak kotor tu ambil masa yang lama lah. Faham? Okay, satu. Nombor dua, pemilihan minyak pelincir atau minyak enjin. Ni contoh ni. Kena tepat. Sebab minyak enjin ni, sesetengah minyak enjin, dia ada additif. Biasa kita tahu, additif tu cuci enjin. Betul? Tapi dia ada satu lagi additif. Additif tu, dia boleh mengurangkan pelepasan karbon. Ada tau. Jadi tolong cari minyak enjin yang ada teknologi ni. Jadi kalau anda guna minyak enjin yang ada teknologi ni, memang selain pada enjin anda bersih, anda punya katalit pun bersih. Nampak tak? Jadi kat sini ramai orang tak tahu. Orang ingat minyak enjin ni boleh masuk je. Sebenarnya minyak enjin ni bukan. Minyak enjin ni dia ada teknologi. Teknologi ni yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar, betul? Sebab dia ada testing dia. Tapi dalam dia ni memang ada teknologi yang dia dah test, dia dah buat. Kalau masuk dalam enjin, dia boleh mengurangkan pelepasan karbon. Tu kan nak tahu. Jadi, alang-alang kita kata ni, kita promote sikit siapa yang pakai kereta Peugeot, kereta Perancis, kereta Europe ataupun kereta Jepun pun tak ada masalah. Kalau nak cari minyak enjin yang berkualiti, nak enjin tu tahan lebih lama, anda boleh cari ni produk Yaco ni. Untuk Peugeot, saya recommend 540 Yaco Loop FR 540. Nampak? Logo Perancis. Tengok sikit standard dia. Nampak? Ni Peugeot, dia dah tulis dah. Peugeot, Renault, Mercedes-Benz, General Motors, Porsche, Volkswagen. So, nampak? Ini 540 untuk kereta Conti. Kalau 540 kereta biasa pun ada. Siapa pakai Proton, saya recommend yang ni pula. 540 juga. Tapi WX 600. Tapi tengok dia punya standard dia. Tinggi tak? Dia melepasi standard dah. Jadi kat sini siapa yang nak cari minyak Yaco, boleh cari di Fizi Motorsport, Sunway pun. So dapat tips hari ni, settle.